Zaman sekarang, orang dah tak simpan duit raya anak dalam akaun bank. Semalam saya sangat happy sebab ramai ibu bapa PM saya untuk daftar akaun emas anak. Duit raya kalau tidak dibekukan pada tempat yang sepatutnya dah boleh habis begitu sahaja. Sebab itulah saya sangat rekomenkan kepada ibu bapa di luar sana untuk alihkan siap-siap duit raya anak dalam bentuk emas. Di Public Gold ada je duit raya anak atau adik-adik kita RM100 ke atas terus boleh simpan dalam akaun emas kan. Kadang-kadang kita pun tak tahu kat mana hilang duit raya anak-anak sebelum ni kan. Tapi kali ni apa kata kita sebagai abang, sebagai kakak, sebagai ibu bapa yang bijak ni buka akaun emas untuk mereka. Kemudian simpan emas dalam akaun tersebut menggunakan duit raya mereka. Bila dah besar nanti kita boleh jual dan bolehlah guna untuk kegunaan mereka. Contohnya untuk sama belajar. Boleh rujuk pin video untuk saya bantu sebaiknya ataupun boleh klik link ni bio. Jangan lupa untuk follow untuk lebih lagi emas dan kewangan.